Di Malaysia, pernah diceritakan tentang sebuah kota purba yang hilang, Kota Gelanggi. Kota Gelanggi dipercayai kota kuno yang terletak di tengah hutan tebal Pahang. Legenda tempatan kata, kota ini dibina daripada batu hitam dan pernah jadi pusat pemerintahan kerajaan Melayu kuno. Nama Gelanggi dikaitkan dengan perkataan Sanskrit yang bermaksud perangkap atau kubu. Catatan sejarah siam dan juga hikayat lama menyebut tentang kota misteri ini. Tahun 2005, penyelidik kata mereka kesan tapak binaan besar di hutan, tapi selepas itu laporan penuh tak pernah didedahkan kepada umum. Ada teori kata kerajaan tutup info ini kerana lokasi itu mungkin tapak arkeologi besar yang boleh ubah sejarah awal Asia Tenggara. Teori lain kata ia mungkin disembunyikan sebab ada rahsia yang tak mahu didedahkan. Sampai hari ini, Kota Gelanggi masih hilang. Adakah ia hanya mitos dalam cerita rakyat atau bukti sejarah yang cuba disembunyikan?